apa amuk. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum. Alhamdulillah. Allah, Allah, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram wa ashabihi al-'idham. Khususan li hadhihi an-niyyati al-mubarakati al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك. أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن مشايخنا وأحبابنا جميع المسلمين والمسلمات أحياء وأمواتا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطف بنا فيما جرت به المقادير إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Amma ba'du, ikhwatal iman. Baru 6 orang masuk, tak perasan lah tu ada kelas begini. InsyaAllah kita teruskan dengan 2 surah yang akan kita bincangkan pada pagi ini. Antara jam 8 hingga jam 9 mengambil keberkatan hari nuzulul Quran dan mengambil semangat dan keberkatan bersempena dengan peristiwa peperangan yang pertama, Badar Al-Kubra, yang dinamakan sebagai Yaumul Furqan. Jadi insya-Allah kita fokus untuk suratul Alaq ayat 1 hingga 5.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yaday kulli nafasin wa lamhatin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kulli shay'in huwa fi 'ilmika ka'inun aw qad kan uqaddimu ilaika baina yaday dhalika kullih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم Sadaqallahul azim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan. Iqra, bacalah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Iaitu baca macam mana? Baca dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Jadi perintah kepada Nabi SAW agar membaca. Ayat kedua, dia telah menciptakan manusia daripada sebuku darah yang beku, al-alaq. Ada hikmah kenapa tak sebut pula alaqah. Biasa sebut alaqah, yang ini sebut alaq je pula. Okey. Ayat ketiga, Allah ulang kembali perkataan iqra. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu yang maha pemurah, Karim. Ini Al-Akram. Ramadan Karim. Jawapan kita Allahu Akram. Kan biasa budaya Mesir kan. Jumpa kita bulan puasa ni tanya Ramadan Karim. Jangan senyap, jawab Allahu Akram. Ramadan bulan yang mulia. Maka kita jawab Allahu Akram. Allah lah yang memberikan nilai kemuliaan kepada Ramadan dengan penurunan Quran, dengan diikat syaitan, dengan di-upgradekan pahala sunat kita jadi wajib. Satu kewajipan digandakan dengan 70 kali ganda kebaikan dan seumpamanya. Al-Akram. Okay. Kemudian Allah memperkenalkan pula selepas qiraah bacaan, maka Allah sebut pula tentang penulisan. Alladhi 'allama bil qalam. Allah mengajar manusia, yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Sistem penulisan itu daripada wahyu Allah, ilmu Allah Ta'ala, ya, dan kita ni tuan-tuan, Allah ajar kita, ajar makhluk ni benda yang kita tak tahu. Akhirnya setelah kita belajar, kita membaca, kita membaca tulisan, kita menyalin menulis, maka Masya Allah kita mendapat pengetahuan apa yang tidak kita ketahui selama ini. Tuan-tuan, itu Masya Allah sedikit huraian ataupun asas perbincangan kita pada pagi ini. Surah yang pertama, Suratul Alaq. Baik, kita terus kepada silibus kita lah. Untuk ahli pengajian tafsir juzuk amma, kita lompek. Patutnya silibus kita sekarang surah Al-Balad. Okay, Al-Balad. Selepas kita selesaikan Al-Fajr pada awal Ramadan bagian, ya, kita stop dulu. Kita cutilah sepatutnya. Ya, kita baca dulu 4 Ramadan. Sesi yang ke-28 untuk juzuk amma. Tapi abang Ajib kita ni semangat dia khabar buatlah satu sesi sebelum raya ni. Kita buat satu sesi dan saya fikirkan waktu yang sesuai hari inilah. Saya fikirkan satu Melaya cuti, rupanya KGV cuti. Saya ingat satu Melaya cuti, sesuailah ikut kelas. Ini tuan-tuan yang bekerja, mungkin nanti tengoklah ulangan. Tapi yang free pagi ni, yang tak terlibat tadarus ataupun yang membaca Quran secara persendirian, boleh berhenti sekejap lah. Berhentilah setengah jam untuk sama-sama kita membahaskan dua surah yang memang berkaitan langsung dengan hari ini, hari penurunan Nuzulul Quranil Karim, iaitu Suratul Alaq, dan sebentar lagi kita akan baca surah Al-Qadar insya-Allah. Okey tuan-tuan, kita terus dengan pengenalan awal. Surah ini mengandungi
19 ayat. Tapi pagi ni saya nak baca 5 je lah. Kan mana nak sampai baca 19 kan? 5. Nanti lepas raya baru kita sambung 6 hingga selesai. Dan kita ikut turutan biasalah. Mulakan Al-Balad, kemudian apa lagi? Asy-Syams, Al-Lail, Ad-Duha, Asy-Syarh, At-Tin, baru sampai Al-Alaq. Okey. Baik tuan-tuan. Jadi kita hanya baca 5 ayat pertama saja pagi ni, Tuan Said. Dan inilah ayat yang diturunkan kepada baginda Nabi SAW, Nabi yang paling mulia daripada Allah yang Al-Akram, pada bulan yang mulia, di tanah Mekah yang mulia, pada Ramadan yang mulia, pada umat yang mulia, semuanya mulia. Masya Allah tuan-tuan, turunnya 5 ayat pertama Al-Quran ya di Gua Hira. Maka ini surah yang pertama, hampir ijma' ulama' ataupun nama ini kalau ikut catatan Ustazah, tolong ambil kitab dekat cushion lah, kitab At-Tahrir wa Tanwir, mengikut catatan Al-Alamah Imam Tahir bin Ashur yang selalu saya sebut nama dia. Beliau pun menukilkan banyak nama bagi suratul Alaq ini, bukan satu surah Iqra' je. Ada namanya suratul Qalam, sebab ayat kompak tadi sebut alladhi Iqra' wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam. Maka ada nama surah ni, ulama menamakannya sebagai suratul Qalam. Habis macam mana beza dengan surah Al-Qalam yang satu lagi, Nun wal qalami wa ma yasturun? Maka surah yang satu lagi tu mereka namakan surah Nun wal Qalam. Itu beza dia, Al-Qalam suratul Alaq dengan Al-Qalam yang Nun wal qalami wa ma yasturun. Betul ni? Ini insya-Allah. Jadi nama-nama bagi suratul Alaq ni juga lumayan banyaknya tuan-tuan nama dia. Ya, termasuk apa yang saya sebut tuan-tuan tadi, bahawa ya apa yang dinukilkan oleh Syekhuna Al-Imam Tahir bin Ashur juga dinamakan surah Iqra' bismi rabbik. Sebab mengambil beberapa potongan ayat daripada ayat yang pertama, beberapa kalimah daripada ayat pertama. Suratul Alaq, suratul Qalam, tuan-tuan ada yang namanya, tuan-tuan, ini beberapa nama lah tentang surah yang nak kita bahaskan bagi sesi yang pertama ini. Maka tuan-tuan, dua nama pentingnya, Iqra' ataupun surah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, ataupun suratul Alaq ataupun suratul Qalam, beberapa nama ini tuan-tuan. Dan suratul Alaq itu lebih dominan penjenamaan dia, lebih kita kenali suratul Alaq kerana tadilah darah, seketul darah yang beku yang Allah daripada situ Allah bentuk ya tumbesaran perkembangan manusia itu hingga dibentuk tulang dagingnya, ditiupkan ruhnya, hiduplah kita sampai sekarang ni tuan-tuan, masya-Allah. Okey. Baik, maka tuan-tuan, saya tak nak bahaskan kaitan dengan surah At-Tin jiran sebelumnya. Ini nanti kita sentuh kemudian. Kita terus kepada catatan Syekhuna Prof Dr. Wahbah Az-Zuhaili radhiyallahu anhu tentang bagaimana penurunan surah ini. Jumpa tuan-tuan dalam nota kita. STPD cuti ke Cik Lelah? Maka penurunan ayat ini iaitu inilah surah pertama yang diturunkan. Walaupun ada juga khilaf, sahabat mengemukakan surah Muzammil, surah Muddassir ini surah-surah yang awal, tetapi pendapat yang masyhurnya tuan-tuan yang kita pegang, inilah surah pertama, 5 ayat sahaja. Yang pertama di suratul Alaq ini. Bagaimana tuan-tuan, surah ini menjadi satu perbincangan ulama, dan untuk peringatan kita bersama, untuk pengetahuan kita bersama, kenapa pula suratul Alaq ni surah pertama turun tapi letak juzuk 30 dah hujung-hujung pula? Kenapa tak letak surah pertama suratul Alaq? Kenapa surah yang Fatihah yang turun lambik itu diturunkan, diletakkan, disusunkan pada surah yang pertama? Tuan-tuan perasan kan? Tuan-tuan perasan Ustaz Mimi tengok dia dah beralih dah ni. Tak apalah, handphone dia punya kamera saya ni dah beralih. Cuba adjust sikit tuan-tuan sebab dia bergoyang-goyang sempena nuzul Quran ni.
adjust sikit-sikit je. Boleh lah tu. Sengit-sengit hantam je lah tuan Ni sengit ni tapi boleh lah. Lagi sengit. Okey, insya-Allah. Tuan-tuan, apa tadi? Surah Al-Alaq ni surah pertama turun. Soalan saya kan. Tapi kenapa pula letak juzuk 30? Surah yang terakhir turun pula, ini kita kena mengaji subjek ulum Quran. Ni ulum Quran antara pengarang yang bagus ulama Azhar, Syekh Manna'ul Qattan radhiyallahu anhu, guru kepada Sayyidi Syekh Dr. Salih Al-Qadiri. Ini ulum Quran lah. Ni ayat pertama, ayat terakhir, ayat Mekah, ayat Madinah tu semualah. Kenapa pula ayat terakhir yang turun surah Baqarah, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Pendapat kedua kata al-yawma akmaltu lakum dinakum, itu surah Maidah. Kenapa pula surah yang tu terakhir turun, ayat terakhir turun, tapi letak kat tengah-tengah, letak kat awal? Surah Baqarah tadi juzuk yang ke-3, surah Maidah tadi juzuk yang ke-6, itu ayat yang terakhir. Tuan-tuan faham soalan saya? Maknanya tuan-tuan, penurunan itu berbeza dengan penyusunan. Faham? Turun, dia pertama turun Alaq ni, tapi dia letak juzuk 30. Surah Baqarah tadi, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, dia terakhir turun tapi letak juzuk yang ke-3. Mungkin juzuk yang Muzammil, Mudassir semua juzuk 29 tuan-tuan. Itu juzuk 29, tapi ayat yang awal turun, kenapa letak 29? Kenapa tak letak awal juzuk 1? Kerana saya nak jelaskan tadi, turun satu bab, susun jadi bab yang kedua. Turun ayat, turun. Tuan-tuan, kemudian Allah perintahkan Nabi, surah Duha ni letak sini. Surah Maidah letak kat sini. Ayat ni dekat sini. Allah perintahkan ikut susunan mushaf yang ada pada simpanan kita ni. Jadi jangan salah faham, turunnya satu bab, susunnya bab yang kedua. Ini semua berdasarkan wahyu. Boleh? Okey, dan ingat, kalau kita bahaskan tentang nuzul Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadr, insya-Allah sebentar lagi kita bacalah sikit. Tuan-tuan, ya, kita tengok amalan apa nak buat malam Lailatul Qadar nanti. Maka tuan-tuan, Quran itu dia turun beberapa fasa, secara umumnya dua. Satu, turun secara jumlatan wahidah daripada Baitul Izzah. Tuan-tuan, Lauh Mahfuz turun ke Baitul Izzah. Itu proses yang pertama. Dia turun serentak. Turunnya bila? Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Turunnya bila? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Itu penurunan yang pertama. Boleh serentak. Kemudian daripada situlah Baitul Izzah tuan-tuan, turunnya berperingkat. 23 tahun, 13 tahun Mekah, 10 tahun Madinah. Yang 13 tahun Mekah tu surah pertama turun apa? Ini dia, suratul Alaq, surah yang pertama turun. Okey, kemudian stop sekejap. Tunggu pula surah Duha, surah Muzammil, surah Mudassir, dan begitulah. Fatrah Mekah yang kita baca sekarang juzuk amma, cerita akidah, akhlak, tentang kiamat. Pindah hijrah ke Madinah, ada tentang solat, jihad, puasa, haji, zakat dan seumpamanya. Itu proses secara umum. Penurunan Quran tu ada dua fasa. Satu serentak, 30 juzuk, satu set. Yang kedua baru diturunkan berperingkat-peringkat dan hikmahnya cukup besar. Berperingkat menjawab situasi, keadaan, persoalan yang berlaku. Tuan-tuan, dan berperingkat tu sangat sesuai untuk diingati oleh Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhu. Okey, maka mukadimah ini Syekhuna Prof. Wahbah menukilkan riwayat Imam Ahmad dan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, jadi rawi a'la dia, perawi dia ialah Ummul Mukminin, Ummina Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ketika mana Sayyidah Aisyah menerangkan awal perintah, awalnya ya dimulakan Nabi SAW tu mendapat petunjuk tentang turunnya wahyu tu ialah mimpi yang benar. Kita tahulah mimpi Nabi tu wahyu. Mimpi Nabi ni tak ada bongak dah. Kita Ramadan ni pun kan mimpi kita pun kena tengok juga. Betul ke mainan tidur ke? Terlampau kurang tidur pun ngigau-ngigau ke tuan-tuan? Beza mimpi kita kan. Jadi itu asal. Nabi SAW mimpi tu nampak terang benderang. Cahaya yang cukup ceria, terang. Kemudian Nabi SAW mula untuk mengikut tradisi
nenek moyang Nabi yang suka berkhalwah, menyendiri. Kita panggil takhannus, pergilah ke Gua Hira. Kan? Pilihlah beberapa malam, isteri yang salihah Sayyidah Khadijah. Jangan lupa tuan, 10 Ramadan yang baru ni merupakan hari kewafatan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Juga pada 15 hari bulan baru ni Ramadan semalam ataupun 2 hari lepas merupakan hari kewafatan Abuya Al-Allamah Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki radhiyallahu anhu, seorang ulama besar di Tanah Haram, tuan-tuan. Ini ulama-ulama yang meninggal ketika Ramadan, termasuk Ummina, isteri Nabi yang paling salihah, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Okey, tuan. Jadi Sayyidah Khadijah bagi bekalan lah supaya Nabi boleh duduk stay beberapa hari dekat Gua Hira untuk Nabi beriktikaf lah, istilah masjidnya iktikaf, istilah tasawufnya khalwah, istilah tarikatnya khalwah, bersuluk. Jadi Nabi duduk bertafakur, berzikir, tuan-tuan, di Gua Hira tu. Datanglah malaikat, Iqra. Kita tahu cerita ni kan. Nabi kata, ma'ana Nabi qari, tak pek nak baca dah. Dipoluk ke kuek, tuan-tuan, sosak napih Nabi SAW dipoluk lepeh. Baca. Poluk lagi, tak mampu baca kali kedua. Tuan-tuan, baca, tak boleh, poluk lagi kali ketiga, lepeh. Tuan-tuan, maka di situlah turunnya ayat pertama yang telah kita bacakan tadi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sehingga 'allamal insana ma lam ya'lam. Tuan-tuan, maka perawi-perawi hadis ini menceritakan kepada kita bahawa Nabi pun pulang ke rumah dalam keadaan gemetar. First time kan, wahyu pertama, tak ada pengalaman, tuan-tuan. Ya, gementar Nabi SAW berpuluh-puluh. Selimutkan aku. Zammilu ni minta siapa yang di rumah tu, Sayyidah Khadijah. Polukkan. Maka Nabi tanya, hari ni saya tak sedap badan, saya rasa gementar, kata Nabi SAW. Tengok tuan, peranan isteri yang baik. Kata Sayyidah Khadijah, bang, wahai Rasulullah, tak macam tu dah, jangan rasa comel, bergembiralah, abshir ya Hanana. Wahai Rasulullah, abshir, Allah tak akan sia-siakan Rasulullah kekanda. Allah, sebab Nabi SAW telah memiliki pakej seorang insan yang mulia, menyambungkan, menghubungkan silaturrahim, bercakap benar, sentiasa membantu orang yang ditindas, orang yang susah, gelandangan ko, apalah tuan-tuan, ya, dan sentiasa bersama dengan kebenaran. Tuan-tuan, maka Sayyidah Khadijah mendapat satu idea, bawa jumpa sepupu dia. Buat jumpa sepupu. Siapa sepupu Sayyidah Khadijah ni? Seorang Nasrani ahli kitab yang memang study banyak tentang kitab-kitab dulu, faham tentang syariat Nabi Isa alaihi salam. Maka jumpa, namanya Waraqah bin Naufal, sepupu Sayyidah Khadijah. Jumpa Sayyidina Waraqah, tanya, tuan-tuan, ya, tanyanya apa ni, dan Waraqah ni pula orang yang memang study, dia dah boleh menulis, dia membaca tulisan-tulisan kitab-kitab lama, tuan-tuan, dan dia faham juga bahasa Arab, tuan-tuan, ya. Okey, jadi beliau juga menulis kitab Injil itu dengan bahasa Arab, tuan-tuan. Maka ketika peristiwa ni berlaku, Waraqah telah lanjut usia dan dah buta pun mata dia. Maknanya masa muda dia sihat, tapi waktu usia katarak kemudian dah tak nampak. Maka kata Sayyidah Khadijah, bang, Malang, abang sepupu lah, tolong dengar sikit ni, apa yang berlaku pada suami dan Nabi Muhammad SAW. Ya. Masa tu umur Nabi berapa? Masuk umur 40 tahun lah, wahyu pertama ni. Nabi ceritalah kena poluk dengan Sayyidina Jibril, sosak napih 3 kali, suruh baca Iqra. Nabi jawab, mak Nabi qari, tak payah nak baca dah. Tuan-tuan, maka ini jawapan Sayyidina Waraqah. Itulah namus. Apa terjemahan namus dalam terjemahan kitab, tuan-tuan? Ditulis Sayyidina Jibril alaihi salam. Itulah Sayyidina Jibril yang telah turun kepada nabi-nabi yang terdahulu, terutama termasuk Nabi Musa alaihi salam. Aduh, untung kalau aku ni muda lagi lah, kata Sayyidina Waraqah, aku mesti backup kau punya. Maknanya Sayyidina Waraqah dah mengesan bahawa Nabi ni, Muhammad ni memang Nabi, dah terima wahyu.
bertepatan dengan bacaan-bacaan dia dalam kitab Injil, tuan-tuan. Betul lah ni Nabi lah ni. Dia dah tua lah. Kalau dia muda remaja, dia akan backup kau. Nanti kau punya kaum akan usir kau. Maknanya macam mana Sayyidina Waraqah tahu? Dia dah baca. Tuan-tuan kan? Nabi tanya, yo kau orang Mekah akan usir dia nanti? Yo. Tuan-tuan nanti kau akan diperangi, akan dimusuhi. Ya, rugilah Dan, kata Sayyidina Waraqah. Kalau dia muda, kalau dia hidup lagi dapat, dia bersama membantu perjuangan kau. Tuan-tuan, dan Sayyidina Waraqah pun setelah memberikan kenyataan itu, beliau meninggal dunia. Masya Allah. Okey, Sayyidina Waraqah meninggal dunia, tuan-tuan. Dan wahyu pula terhenti seketika. Wa fataral wahyu. Itu juga menyebabkan Nabi jadi comel. Kan kata orang-orang Mekah pun kata dia act itu dapat kat Gua Hira masa Ramadan itu dah senyap dah, tak ada wahyu dah. Kan wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Maka Allah bagi respon, orang Quraisy, kau memokak lah. Mana pula Allah pulaukan Nabi? Tak, Allah bagi sedikit tempoh bertenang. Dan ada riwayat yang telah kita baca, tuan-tuan, dalam surah Ad-Duha itu, kerana ada anak anjing yang menyelinap masuk dalam rumah, maka kalau ada anjing, patung, gambar, maka malaikat tak boleh masuk. Itu antara sebab terhenti seketika wahyu. Nabi risau, tuan-tuan, menyebabkan Nabi ada sikit tekanan, tuan-tuan, dan tetapi sentiasa mendapat motivasi, rangsangan daripada isteri yang tercinta dan juga daripada Sayyidina Jibril alaihi salam sebagai aminul wahyi, perantara yang membawa wahyu. Kan tuan Okey, baik, kita baru masuk tafsir ayat 6 sababun nuzul tu tak payah baca lah Kak Limah. Tak payah baca lah, sebab itu next selepas raya. Pagi ni saya hanya fokus al-hikmatu fi khalqil insani wa ta'limihi al-qira'ata wal kitabah. Apa hikmah kita ni diciptakan dan apa sebab tuan-tuan kita ni dituntut untuk belajar membaca dan belajar menulis. Okey, itu tajuk dia 5 ayat pertama. Kita terus kepada ayat yang pertama. Qala radhiyallahu anhu at-tafsiru wal bayan. Okey, iqra. Iqra macam mana? Iqra untuk apa? Untuk tunjuk lagak, untuk tunjuk pandai. Kau seorang je pandai, iqra. Engkau seorang yang mengaji tinggi. Tak. Iqra bismillah. Bismi rabbik. Kenapa tak cakap bismillah? Kenapa bismi rabbik? Tuan-tuan, maka apa-apa perbuatan kita mesti dengan bismillah, mesti dengan tujuan lillah, mesti kerana Allah. Tuan-tuan dan tuan-tuan, supaya kata Syekh Wahbah, ini satu arahan daripada Allah yang Maha Pencipta yang menurunkan Quran kepada kekasihnya yang menerima Quran, supaya Nabi SAW ni walaupun ummi, tak boleh baca, tak boleh tulis, tapi Nabi boleh, akhirnya setelah diturunkan wahyu, Nabi boleh membaca qari, boleh menghafal, boleh mengingat segala butiran wahyu yang disampaikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Setakat Nabi yang ummi, tak ada sekolah, tetapi Nabi lebih genius, lebih bijak daripada segala makhluk, tuan-tuan. Apalah sangat nak dibandingkan dengan ciptaan alam cakrawala kita, planet kita, falak kita, segala alam binatang, haiwan, tumbuh-tumbuhan Allah boleh ciptakan. Allah nak jadikan Nabi qari, senang sangat. Tu tuan-tuan Tapi baca kita gunakan dengan nama tarbiyah, tuan-tuan, bismi rabbikal ladzi khalaq. Okey. Kemudian tuan-tuan, okey, Allah sebut pada ayat yang kedua, khalaqal insana min alaq. Kita daripada setitis air mani berlaku, kemudian nutfah, mudghah, alaqah, kemudian dibentukkan izam, tulang, terbentuknya daging. Maka eloklah adalah roman kita, roman ada kaki, tangan, muka, ada hidung, kepala, dibentukkan kita, tentang proses yang kita tahulah. Begitu unik. Saintis kalau dia baca yang ni je, dia boleh masuk Islam dah, dapat hidayah. Ini kuasa yang bukan diatur oleh mana-mana robot ataupun kecanggihan teknologi, tapi kuasa yang luar biasa Allahu Jalla wa Jalaluh, tuan-tuan. Maka sebab itu Allah sebut al-insan. Saya tertarik dengan apa yang disebut oleh Syekhuna Sayyidi Imam Ibn Ajibah, tuan-tuan. Beliau mengambil ayat al-insan itu, tuan-tuan, dikata sebab Quran ini turun untuk insan, untuk kita lah.
Tuan-tuan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Kemudian ayat kelima nanti kita jumpa allamal insan ma lam ya'lam. Sebab Quran turun untuk insan. Tuan-tuan, Quran untuk kita. Pen itu untuk kita. Ya, untuk kita pandai, untuk kita kenal Tuhan. Maka memang kenalah kalimah al-insan yang Allah letakkan pada 5 ayat yang pertama ini. Maka pada ayat kedua, perihal penciptaan kita manusia, dan al-alaq itulah merupakan salah satu nama bagi surah ni, suratul alaq. Okey tuan-tuan. Okey, cantik penciptaan kita ni sempurna, fitrah kita cukup baik, dan Ramadan ini kita balik semula kepada fitrah kita, adjust balik keadaan kita supaya kita menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya. Okey. Maka ulama tafsir kaji, kenapa sebut bismi rabbika? Kenapa tak sebut bismillah? Kenapa tak kata Iqra bismillahirrahmanirrahim? Tapi kenapa Iqra bismi rabbik? Rabb Tuhan. Kenapa Rabb tak Allah? Tuan-tuan, maka antara kajian, Rabb itu dipanggil sifat fi'il. Tuan-tuan, adapun Allah itu merupakan isim zat. Ada beza isim dengan fi'il, ada beza isim dengan sifat. Rabb itu sifat mana tuan? Rububiyah. Apa rububiyah? Rabbil alamin. Ya, ni tolong adjust sikit, mungkin sengit dia. Dia sengit sangat, bagi dia tengah sikit. Rabbil alamin, tuan-tuan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ni je. Tak payah tuan Irfan ni. Ni. Kamera ni je. Lagi. Sikit lagi. Okey, dah. Tuan-tuan, Rabb apa? Rabb. Maka kalau kita sebut dalam tasawuf ke dalam tauhid, rububiyah, ketuhanan, betul lah. Uluhiyah, betul, ilah. Dalam Quran ada diperkenalkan konsep rububiyah, uluhiyah, tapi jangan ikut konsep yang diperkenalkan oleh Imam Ibn Taymiyah. Itu menimbulkan kekeliruan. Tauhid 3 boleh menyebabkan kita mengkafirkan, mensyirikkan tanpa sebab yang benar, yang betul. Uluhiyah, rububiyah yang tauhid 3 tu tak tepat pendekatan dia. Jadi kita nak faham uluhiyah tu, Tuhan itu ilah. Tuan-tuan, kita nak faham Tuhan tu Rabb. Jadi rububiyah, uluhiyah tu betul, tapi jangan disalah ertikan, jangan disalah terjemahkan. Okey. Jadi sebab itulah tepatnya penggunaan Rabbik, Iqra bismi rabbik, bukan Iqra bismillah. Membezakan Allah sifat ismudzat dengan Rabb itu tadi sebagai sifat fi'il. Jadi kesimpulannya, Allah tidak memperkenalkan daripada ayat ini dengan nama Allah, lafzul jalalah, ismul mufrad Allah, tapi Allah gunakan kalimah Rabb. Kenapa Rabb itu? Tuhanlah Rabbak, yang mendidik kamu, yang menjaga kamu, yang memerhatikan kemaslahatan kamu. Maka ini tuan-tuan sebagai satu panduan yang jelas kenapa datangnya Sayyidina Jibril memeluk Nabi SAW. Itulah tuan-tuan sistem Rabb rububiyah yang boleh kita fahami daripada ayat yang pertama ini. Okey, selesai tuan-tuan. Okey, saya terus pindah kepada ayat yang ketiga. Iqra bismi rabbikal ladzi, Iqra wa rabbukal akram. Ulang kan? Baca lagi, baca. Tuan-tuan, baca. Kenapa? Tuhan kita ni pemurah daripada segala yang pemurah. Bulan Ramadan, bulan Al-Karam, Al-Jud, kepemurahan. Kita senang nak bersedekah. Kan, orang datang apa, kita ulur tabung, bagi. Selagi benda tu betul lah, tuan-tuan, tak scam, kita bagi. Sebab jiwa kita pemurah. Nabi SAW Ramadan ni Nabi talaqi, tadarus dengan Sayyidina Jibril. Pemurahnya Nabi, macam angin yang bertiup, yang tak boleh disekat-sekat. Lebih-lebih lagi Ramadan. Itu kepemurahan. Tapi tuan-tuan, pemurah-pemurah makhluk ni tak boleh dibandingkan dengan kepemurahan Rabbukal Akram. Tuan-tuan Dan ingat, kenapa diulang kali kedua Iqra? Tadi dah ayat 1 Iqra, ayat 3 Iqra lagi. Supaya kita ni dah tua-tua pun kena mengaji. Jangan malih-malih. Kena belajar, tuntut ilmu. Ada kursus masuk. Tambah pengalaman, join, tuan-tuan. Itu penting. Maknanya, ilmu ni tak boleh dapat sekali. Masuk kelas sekali, cuti 8 bulan. Tak pek dah, tak pandai dah.
Maka perlu tuan-tuan apa dia? Pengajian mesti berulang. Idza takarrara taqarrara. Ulang-ulang dia akan melekat. Tuan-tuan ya. Jadi itu sebab hikmahnya, walaupun Nabi SAW tadi ma'ana biqari', Nabi kata saya tak mampu baca dah. Tapi diulang-ulang tuan-tuan, maka apa yang diwahyukan dapat diingat dengan baik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Okey. Pergi ayat keempat tuan-tuan, pindah pula tentang tuan-tuan sistem penulisan. Terus turun, baca, tulis. Allazi 'allama bil qalam. Jadi nikmatlah tuan-tuan kita hari ni boleh menulis. Kita boleh menaip. Ini rezeki, nikmat. Ya, dengan nikmat penulisan ni tuan-tuan, dapat saya menulis buku. Dapat kita siapkan assignment. Kajian-kajian yang bermutu dapat disediakan. Tuan-tuan, tulisan apa yang dapat diterjemahkan daripada lisan kita. Kalau saya ceramah ni masa saya hidup je ni, mati saya esok, macam mana tuan-tuan nak tahu? Kecuali rakaman, kecuali tulisan. Jadi sebab itu Imam Ibn Jauzi sebut dalam buku Nilai Masa yang saya terjemahkan itu, maka dia tulis apa tuan-tuan, Kitabul Alim Waladuhul Mukhallad. Kitab orang alim itu, itulah anak dia yang sejati, anak yang kekal abadi. Tuan-tuan, kerana kitab itu tuan-tuan boleh baca walaupun penulis Imam Ghazali dah meninggal 500 tuan-tuan tahun 555 Hijrah kan, tapi buku Jawahir Quran ni tetap saya baca di Al-Qudwah. Buku Minhajul Abidin ni tetap saya baca di Masjid Negara. Imam Prof Wahbah Zuhaili dah meninggalkan kita 2-3 tahun lepas, tapi bukunya tetap kita baca. Tu sebab apa? Penulisan. Tuan-tuan, asas ataupun alat untuk memahami iaitu membaca tulisan, membaca buku lah, membaca kitab. Jadi maklumat ini kekal kepada kita tuan-tuan, maka bersyukurlah. Lebih-lebih lagi tuan-tuan yang mengaji bukan lolap, tapi mengaji mencatat. Qayyidul ilma bil kitabah. Ya, iaitu kita ikat ilmu kita tu dengan mencatat ilmu itu. Dengan adanya ilmu, tersebarnya kebaikan, tuan-tuan, terbentuknya tamadun, tersebarnya hidayah, tuan-tuan, matangnya pemikiran, terbentuknya segala bentuk. Kalau nak sebut madani itulah madani yang sebenar. Al-Madaniyah yang dibentuk oleh Nabi SAW, kebijaksanaan tuan-tuan, terbentuk dengan qiraah, pembacaan dan kitabah serta penulisan. Okey. Kemudian Syekhuna Az-Zuhaili sebut lagi tuan-tuan bahawa Islam itu bermula dengan galakan untuk membaca dan menulis. Jangan malas membaca. Ni Quran pun dah hari 17 nuzul Quran pun baru juzuk 7. Parah tu. Ini ataupun baru muka surat 7. Tu teruk tu. Tu parah ni. Jadi kita motivasikan diri kita. Malam tadi saya pergi ke Janda Baik lah. Bukan sebab birthday boy apa dia, tapi memang rindu nak jumpa Syekh Nuruddin. Nak sampaikan sedikit hadiah kawan-kawan kita. Bawa lah jumpa Syekh Nur malam tadi. Seronok lah sebab saya pergi dengan CD je. Dan CD perabot Perisen. Jadi berdua je. Jadi dapat sembang panjang dengan Syekh Semore tu. Banyaklah benda yang dapat kami bincangkan. Tuan-tuan, tapi dalam kuliah penutup tu, saya dapat masuk lepas tarawih lah, sesi Q&A tu. Maka Syekh nasihatkan, Quran jangan tak baca. Antara selang tarawih tu 3 kul, baca 3 round, 3 kali khatam. Jadi membaca wirid, membaca zikir, membaca Quran, membaca ilmu tuan-tuan. Ini memang ya, Quran memang ataupun Islam kita memang agama yang tidak mengenal erti kejahilan, malas. Tak boleh tuan-tuan, walaupun bangsa tu bangsa yang ummiyah, butuh huruf, tetapi tuan-tuan, Islam memperkenalkan mereka dengan cahaya, dengan ilmu. Tuan-tuan, ketika Eropah masih gelap gelita, negara Islam tuan-tuan, Abbasiyah, Umayyah, Uthmaniyah dah maju, dah terang benderang dah. Mereka ciplak, mereka ambil ketamadunan, kemajuan politik pentadbiran Islam. Jadi sebab tu, itu penulisan, itu kajian, itu berfikir. Kemudian pada ayat yang kelima yang terakhir untuk pagi ini, untuk surah Alaq, Allah sebut allamal insana ma lam ya'lam. Kita ni tak tahu apa bondo pun, kita tahu menangis jelah. Sakit perut nangis, nak nyusu nangis, terkoncing pampers basah menangis, itulah kita tahu. Tapi Allah ajar kita. Tuan-tuan kan, kita ni dipanggil
mak kita tu dipanggil ummi sebab kita lahir daripada perut mak kita lahir pun ummi. Mana tahu baca, mana tahu tulis. Kan tuan-tuan? Jadi alhamdulillah sampai hari ni kita dah pandai baca. Bolehlah baca Quran. Bolehlah join tadarus. Bolehlah semak tafsir. Bolehlah membaca sikit analisa keadaan suasana. Tuan kan? Jadi maknanya Allah ajar Nabi SAW apa dia? Baca. Tuan-tuan, ya, dengan itu ilmu berkembang, dapat dicatat oleh para sahabat. Tuan-tuan, kemudian untuk dapat ilmu tadi kasbi, usaha. Di sana ada ilmu ladunni, man amila bima alim. Siapa yang beramal dengan apa yang dia tahu. Warathahullahu ilma ma lam yakun ya'lam. Allah anugerahkan dia, wariskan kepada dia ilmu ladunni yang dia tak belajar dia dapat. Ini kita tak boleh menolak tentang ilmu ladunni. Okey, kesimpulan daripada 5 ayat ini ialah Allah Maha berkuasa mencipta kita. Tuan-tuan, Allah tu ma'bud. Allah tu al-khaliq. Tuan-tuan, yang menciptakan kita daripada tadilah proses-proses penciptaan al-alaqah. Al-alaq itu tadi. Maka tuan-tuan, itulah rahmat Allah kepada kita, dan inilah rahmat bagaimana Quran memulakan misi membudayakan Iqra. Quran lah, Islam lah agama yang segala-galanya dibentuk atas nama kefahaman, atas nama tuan-tuan pemikiran yang lurus, yang fitrah. Okey. Dan baca, mengaji bukan nak tunjuk pandai, nak bodohkan orang lain, nak meremehkan orang lain, tak. Kita khatam bukan nak pelekehkan orang yang tak khatam, tapi tuan-tuan kita baca bismi rabbik, lillah, ikhlas. Tuan-tuan, inilah asas ketamadunan, asas pengetahuan, iaitu membaca dan menulis. Tuan-tuan, asal kita ni tak tahu apa-apa, main ya kocok-kocok dulu. Kumu-kumu pun bulan Ramadan air tak keluar sebab apa, dah tolan air tu. Tuan-tuan, tapi alhamdulillah semakin tua kita nampaklah tuan-tuan apa erti hidup kita, mana hala tuju hidup kita tuan-tuan. Maka pada poin yang keempat itu Syekhuna radhiyallahu anhu menyebutkan Allah ajar manusia apa yang manusia tak tahu. Kita ni gelap gelita, sekarang ni ada cahaya sikit. Dulu tak tahu apa tuan-tuan, main poso je, semayang pun tinggal. Poso, semayang tarawih, ba'diyah tak buat. Bantai bukan sahur, sapa, makan pukul 11, sahur malam bangun. Itu dulu-dulu jam jahiliah. Maka Allah muliakan Abul Bariyah kata di sini, iaitu Nabi Adam alaihissalam. Lebihnya Nabi Adam, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Nabi Adam tahu nama, malaikat tak tahu nama. Maka tahu, mengetahui, membaca, menulis ini menyebabkan maqam kita tuan-tuan diangkat. Apatah lagi kalau dah melekat, namanya itu ulama. Tuan-tuan, ada hadis yang disebut di sini, ketika Allah menciptakan al-qalam, mata pena, yang mula-mula menulis pen ni siapa? Nabi Akhnuh. Siapa Nabi Akhnuh tuan-tuan? Cari jawapan. Nabi Akhnuh, siapa tahu tulis? Kak Noh Syah kalau tahu tulis. Nabi Akhnuh Nabi apa? Nabi yang pertama menulis. Tuan-tuan, maka kita yang boleh menulis, yang boleh membaca ni satu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Umminya Nabi itu tuan-tuan satu kemuliaan, satu kehebatan. Wallahu alam bisawab. Suratul Alaq kita tutup di situ. Kita pindah 20 minit lagi kepada Suratul Qadar. Baik tuan-tuan, kita baca dulu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Dia jawab Nabi Idris. Betul Bana Sarudin. Nabi Akhnuh tu nama lain bagi Nabi Idris alaihi salam. Akhnuh, alif kha nun waw kha, Akhnuh. Okey, tengok terjemahan dulu. Terima kasih Tuan Razif 609.
Tak tahu Kak Kam dengan Kak Limah tak tahu mana Ruyub ni. Oh, mereka sedang bertadarus. Kak Limah ada di TTDI Surau. Kak Kam di Sayyidah Khadijah. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah menurunkan Quran bila malam Al-Qadar. Tahu tak malam Qadar tu apa? Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Dan apa jalannya yang engkau dapat mengetahui apa dia kebesaran malam Lailatul Qadar. Malam yang mulia itu macam mana? Allah jelaskan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Iaitu malam Al-Qadar itu lebih mulia daripada 1000 bulan yang tak ada Al-Qadar. Pada malam itu, malaikat dan ar-ruh, yakni Sayyidina Jibril alaihi salam, turun dengan izin Tuhan mereka. Buat apa? Salam kita. Buat apa? Salam di rumah-rumah orang yang menghidupkan malam. Buat apa? Memberi kesejahteraan kepada kita sampailah siangnya. Sampai terbit fajar. Salam. Tuan-tuan, salam sampai bila? Hiya matla'il fajr. Setelah sejahteralah malam yang berkat itu sampai terbit fajar. Perkataan tuan-tuan Lailatul Qadr ada berapa huruf? Lam, ya, lam, ta. Alif, lam, qaf, dal, ra. 9 kali 3, 27. Boleh? Sebab tu ulama simpulkan daripada abjad ni Lailatul Qadar malam 27. Kemudian perkataan hi juga ialah hiya, salamun hiya. Dia Lailatul Qadar juga ialah merupakan kalimah yang ke-27. Ini kesimpulan ulama yang kuat memilih Lailatul Qadar ialah malam 27. Okey tuan Okey, kita baca sedikitlah Ustaz Umar. Macam mana dengan iftar anak-anak kita di Kemboja? Boleh lagi kita buka infak untuk hantar ke Pondok Nikmah, Madrasah Nikmah di Kemboja untuk sama-sama bagi anak-anak kita buka dengan selesa sedikit dan mungkin untuk berhari raya lah nanti. Tuan-tuan, qala radhiyallahu anhu, suratul Qadar, iaitu surah keagungan kemuliaan. Tuan-tuan, iaitu sifat malam itu malam yang inna anzalnahu fi lailatul qadr, malam diturunkan Quran, tuan-tuan, iaitu serentak. Faham tadi mukadimah saya kata Quran dua fasa, serentak daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Kemudian Baitul Izzah turun berperingkat. First yang turun tadi suratul Alaq 5 ayat pertama. Kemudian berturutlah Duha, Muzammil, Mudaththir, itu surah-surah yang awal. Saya dah sebut tadi bezakan antara penurunan dengan penyusunan. Semua itu berdalilkan kepada taufiqi wahyu. Okey. Tuan-tuan sekalian, maka kita ambil sedikit keserasian munasabah antara Al-Qadar dengan Al-Alaq. Tuan-tuan, iaitu di mana dalam suratul Alaq tadi Nabi diminta untuk Iqra. 2 round Iqra, diulang 2 kali. Kan? Tapi akhirnya dibentuk, dipimpin, digunakan perantara Sayyidina Jibril alaihi salam, namus yang dikatakan dalam hadis Sayyidah Khadijah tadi, namus yang telah berjumpa dengan nabi-nabi yang terdahulu, membawa mesej ketuhanan yang cukup sempurna dan lengkap, tuan-tuan, iaitu malam Al-Qadar. Maka surah Al-Qadar ini membayangkan kepada kita, memberikan fakta yang tepat kepada kita, tuan-tuan, turunnya surah ini secara sempurna, secara lengkap, secara satu set pada malam Al-Qadar. Kemudian turun berperingkat-peringkat selama 13 tahun di Mekah, ayat Makki, dan 10 tahun di Madinah, ayat Madani. Okey, yang itu juga tuan-tuan boleh tujuk nanti apa makna turun Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Itu turunnya serentak. Boleh? Okey. Baik tuan-tuan sekalian, kita teruskan kepada sedikit huraian ayat. Sabab nuzul dia banyak, masya-Allah. Antaranya daripada Sayyidina Hasan bin Ali, cucunda Nabi SAW, penghuni syurga, iaitu dikatakan beberapa perawi meriwayatkan daripada Sayyidina Hasan, dikatakan bahawa ini menggambarkan pemerintahan politik 83 tahun kerajaan Bani Umayyah. Kenapa 83 tahun? Kiralah, tuan-tuan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, 1000 bulan bersamaan. Allahu Akbar. Betul kami? Bergerak balik. 83 tahun. Saya bergerak sikit, mikrofon ni dia bergerak. Sorry. 83 tahun, tuan-tuan, bersamaan dengan 1000 bulan. Betul?
Okey, jadi ayat ni telah dipolitikkan. Ini mempolitikkan ayat ni. Ulama kaji tuan-tuan dalam ayat ni dikata nampak gayanya riwayat ni tak boleh dipertanggungjawabkan sebab ini merupakan ciptaan geng-geng musuh politik Umayyah ialah Abbasiyah. Tuan-tuan, Abbasiyah kata inilah ayat ni menunjukkan bahawa tepat 83 tahun sahaja kerajaan Bani Umayyah dan tergolek dok jatuh, diguling kerajaan dia. Samalah macam ayat Lailatul Qadar ni, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tapi tuan-tuan, hadis ni tak boleh diterima. Boleh? Dia tak kaitan dengan politik lah. Tak nak cerita Umayyah ke Abbasiyah, tak nak. Ceritanya ialah yang kita nak jadikan motivasi tuan-tuan 10 malam akhir ini. Seorang lelaki di kalangan Bani Israel, ya, Nabi Yaqub alaihi salam, tuan-tuan, lelaki ni lengkap bersenjata, perang tuan-tuan selama 1000 bulan. Lama lah 83 tahun pergi jihad, jadi prajurit pejuang. Tuan-tuan, jadi umat Islam rasa kagum lah macam mana sampai macam tu lama dia boleh pergi perang. Maka turun ayat ni tuan-tuan. Apa dia? Kita juga boleh dapat fadilat macam Bani Israel tadi, perang sepanjang 83 tahun. Hanya kita hadir isyak saja. Isyak je kita hadir berjemaah, dah dapat dah Lailatul Qadar. Apatah lagi tuan-tuan buat tarawih 8 ke 10 ke 20, lagi best. Apatah lagi tuan-tuan dengan witir, lagi best. Apa lagi tuan-tuan balik rumah ke ataupun stay masjid lepas mori tu tadarus lagi best. Apatah lagi bangun pula sikit tahajud, lagi bagus. Apatah lagi dengan subuh berjemaah, package itu memang Lailatul Qadar lah. Melebihi daripada apa yang telah dikecapi oleh si lelaki, seorang prajurit di kalangan Bani Israel ini. Boleh tuan-tuan? Okey, ada riwayat yang kedua sebut seorang lelaki Bani Israel tuan semayang malam sampai ke pagi. Pagi macam kita ni kan, saya lepas pukul 9 kan saya membuta lah, cover balik kan. Tapi tak tuan-tuan, dia lepas malam dia qiyam, siang pergi perang jihad. Berapa lama ni? Sebulan ke? Tak, 1000 bulan. Ini tuan-tuan kekuatan umat terdahulu beribadah. Maka Nabi SAW tuan-tuan memahami kita ni umur pendek, Allah memahami kita pun tuan-tuan nak jadi di syurga, maka Allah hadiahkan kita satu malam bersamaan dengan 1000 bulan, itulah malam Al-Qadar. Baik. Tafsirnya, ayat pertama, kami turunkan penurunan Quran itu bermula malam Al-Qadar, malam 17 hari inilah, ataupun secara tepatnya malam tadi. Kan, KL cuti. Saya dulu di kuis macam itulah. Di kuis tuan-tuan, saya Selangor dulu kan, kuis Nuzul Quran cuti. Tapi orang Selangor, orang kawan saya kutuk lah saya, apalah Negeri Sembilan ni cuti Isra Mi'raj. Saya kata kita sebab Isra Mi'raj ni kita lagi power, kita naik ke langit. Kan tuan-tuan, tapi Nuzul Quran, Quran turun ke bumi. Semuanya mulia lah sebab dikaitkan dengan Quran, dengan Nabi SAW. Okay, tuan-tuan Okey, jadi memang inna anzalnahu fi lailatul qadr ataupun inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, dan banyaklah ayat-ayat dalam surah Ad-Dukhan, dan kita baca juga dalam surah Baqarah yang berkait tentang Ramadan ni. Allah sebut syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Jadi maknanya Quran itu turun serentak malam Al-Qadar, iaitu bulan Ramadan malam 17. Dan jangan lupa juga Syekhuna Sayyidil Allamah Syekh Nuruddin juga malam tadi sebut di Janda Baik yang saya hadir sekejap. Syekh introkan sebelum menjawab soalan, Syekh introkan dengan perjuangan Badar, Yaumul Furqan, datang malaikat berseraban musawwimin, ada 3000 malaikat turun, ada 5000 malaikat turun membantu para sahabat dalam perang Badar kerana ketidakseimbangan tentera Islam dengan tentera musuh. Kita baik. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Tuan-tuan, Allah nyatakan di sini. Macam mana nak tahu tu Lailatul Qadar itu? Tuan-tuan, maka ya Allah jelaskan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Okey? Jadi Lailatul Qadar itu lebih mulia daripada tuan-tuan 1000 bulan. Ya, 83 tahun tadi yang dikaitkan dengan kerajaan Bani Umayyah tadi. Masya-Allah. Tuan-tuan, kita pun dapat
ya, ikut malam Al-Qadar. Tuan-tuan, malam Al-Qadar ini, malam Qadar itu apa? Qadar, Al-Qadr, Ra mati, Ra sukun, Al-Qadr. Tuan-tuan, maknanya malam kemuliaan, keagungan dapat kita hidupkan. Tuan-tuan, Ramadan ini, apatah lagi pintu-pintu syurga yang terbuka, pintu-pintu neraka yang tertutup, diikat syaitan pada Ramadan. Dalam hadis ni sebut fi lailatun khairum min alfi syahr. Pada Ramadan itu ada satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Man hurima khairuha faqad hurim. Kalau Ramadan pun kau tak mau semayang, malas juga semayang sunat yang dah wajib, alhamdulillah, sunat pun masih berkira nak buat. Quran pun malas baca, sedekah pun berkira sangat. Tu rugilah tu. Itu memang orang yang kalau tak dapat buat kebaikan, itu memang malang lah tu. Ini hadis tu buat begitu, tuan-tuan, kan. Dan ingat motivasi kita juga, apa dia Allah sebut dalam sebuah hadis Nabi SAW, man qama. Sebelum ni kita riwayatkan Ramadan, tapi kali ni riwayat kedua sebut man qama lailatul qadri. Secara tepat spesifik Nabi sebut malam Al-Qadar. Bila saya dah nukilkan satu pandangan tadi, malam 27, sebab Lailatul Qadr itu ada 9 huruf kali 3. Sebab apa kali 3? Sebab diulang 3 kali. Lailatul Qadr, inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, 1. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr, 2. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, 3. 3 kali Lailatul Qadr, kan? Kali 9 kali 3, 27. Dan kalimah hi, tuan-tuan, itu juga kalimah yang ke-27. Ini ikut abjad kiraan malam 27. Tapi tak pasti. Bangun je setiap malam. Pergi je tarawih setiap malam. InsyaAllah kita ada bahagian dalam Lailatul Qadar. Maka siapa yang bangun menghidupkan Lailatul Qadar dengan keimanan dan hanya mengharapkan ganjaran pahala di sisi Allah, Allah ampunkan dosa baginya. Tuan-tuan, pada ayat berikut itu disebutkan tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Tuan-tuan, maka turunlah, tuan-tuan, malaikat berbondong-bondong turun. Ghadab itu yang jadi ghadab, matahari pagi pun jadi ghadab, tuan-tuan. Dia bukan hujan, ya. Dia syahdu je. Malaikat turun diketuai oleh ar-ruh. Ar-ruh ni siapa? Sayyidina Jibril alaihi salam turun sama, tuan-tuan, membawa perintah Allah Subhanahu wa taala, membawa rezeki kepada kita, membawa pintu-pintu keampunan kepada kita. Masya-Allah. Tuan-tuan, dan antara faedah juga disebut oleh Syekh Wahbah di sini, kenapa malaikat Jibril dan seluruh malaikat tu, ataupun kebanyakan malaikat tu turun, tuan-tuan. Dia tengoklah, paling baguslah orang Ramadan ni banyak yang semayang, banyak yang sahur, banyak yang qiyam, banyak yang mengaji, banyak yang munajat. Malaikat pun seronok tengok, tuan-tuan, yang menangisi, yang bertaubat, pendosa-pendosa, pendusta-pendusta, skamer-skamer pun malam Lailatul Qadar semua taubat. Tuan-tuan, jom donga mereka punya rintihan, betapa mereka ingin menjadi hamba Allah. Tuan-tuan, ini antara keistimewaan kenapa malaikat dituntut untuk turun pada malam Lailatul Qadar, tuan-tuan. Maka salam sejahteralah kita, tuan-tuan, kerana salam turunnya malaikat, turunnya segala kesejahteraan, keberkatan, kebaikan. La syarra fiha, tak ada sebarang kejahatan, tuan-tuan, bermula daripada terbenamnya matahari maghrib, ya, sampailah, tuan-tuan, terbitnya fajar. Tuan-tuan, turunnya malaikat begitu ramai membawa 1001 keberkatan. Maka kesimpulan daripada 5 ayat suratul Qadar ini pula, tuan-tuan, iaitu disebutkan, ya, Quran turun pada malam Al-Qadar. Apa tadi? Serentak daripada Lauh Mahfuz ke, tuan-tuan, Baitul Izzah. Okey, malam kemuliaan, malam ditakdirkan segala kebaikan. Tuan-tuan, ada 4 malaikat, Israfil, Mikail, Izrail, Jibrail alaihimussalam, tuan-tuan, datang membawa urusan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Okay, jadi isilah turun masing-masing, tuan-tuan, bawa kebaikan kepada kita, ya. Ya, tuan-tuan, dan adalah perbahasan yang kata Sayyidina Abdullah bin Abbas di sini, malaikat tu ikut perintah aja, maksum, kan, tak ada apa-apa qana, tak ada apa-apa suruh, ikut je. Tuan-tuan, maka masya-Allah, bahagialah kita masih hidup lagi pada 17 Ramadan ni,
untuk kita mengisilah tuan-tuan pengisian kita. Dan pada tajuk kata Syekh Wahbah, tajuk penentuan malam Al-Qadar, tuan-tuan, yang ini pandangan malam 27, pandangan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Tapi Nabi dilupakan kerana ada sabab berbalah tentang Lailatul Qadar. Nabi dilupakan dengan hikmah kita pulun, kita isi malam kita, tuan-tuan, dengan ibadah. Okey. Dan dikatakan tak adalah mencarak sangat matahari panas ketika terbitnya matahari pada pagi Lailatul Qadar itu, tuan-tuan, tak ada. Okey. Dan tanda-tandanya pun banyak dinyatakan dalam hadis, tuan-tuan. Ya, pagi yang ceria, hening, bening, tidak terlampau panas, tuan-tuan, ya. Macam nampak qamar, macam bulan purnama, tuan-tuan. Ini antara perkara yang telah saya bahaskan tadi, dan hikmahnya disembunyikan. Tuan-tuan, ada hikmah yang Syekh Wahbah datangkan satu riwayat di sini bagus juga. Pulun ibadah, jangan malas-malas, jangan lengah-lengah, jangan nak sap-sap orang je, kau baca sendiri, gitu, tuan kan. Jadi maknanya kita ni banyak silap, kita ni boleh tersasul, kita ni lakukan kesilapan, tuan-tuan. Tapi insya-Allah dengan berkat malam Al-Qadar, maka Allah beritahu dekat malaikat apa dia? Mungkin malaikat tanya Allah, bukankah manusia ni menumpahkan darah, kaki gaduh, baik hal, kami ni kan tasbih je. Tuan-tuan, maka di sini dikata apa? Ini dah, hari ini Allah hadiahkan Ramadan, Allah hadiahkan Lailatul Qadar. Ada kalangan hamba-hamba Allah yang terpilih menghidupkan malam itu dengan menyebut, memuji, menyanjung Allah Subhanahu Wa Taala sampailah ke siang hari. Maka ini menjawab rahsia ini. Allah kata, aku sesungguhnya maha mengetahui, a'lamu ma la ta'lamun. Wahai malaikat, ada benda yang kamu tak tahu, tapi hanya Allah yang tahu kenapa manusia diangkat sebagai khalifah. Tuan-tuan, ya, jadi pada penutup itu, tuan-tuan, fadilat, kita tahulah fadilat yang sangat agung, jangan kita sia-siakan. Bahkan bukan hanya bisyarah, ada tahdid, ancaman. Kok tuan-tuan malam itulah nak pergi tengok wayang, malam tu lah nak pergi pesta, malam tu lah pergi bazar tak balik-balik, rugilah kita. Pergi kejap-kejap dapat barang balik. Tuan-tuan, sambung balik kita punya iktikaf, teruskan kita punya mengaji, insya-Allah kita tergolong dalam ahli Lailatul Qadar. Bahkan saya dah sebut tadi kan, kata Sayyidina Sa'id bin Musayyib, tuan-tuan, radhiyallahu anhu, dalam kitab Muwatta Imam Malik, dia kata siapa sembahyang isyak berjemaah, dia dah dapat bahagian Lailatul Qadar. Sebab isyak berjemaah sama dengan 6 jam solat separuh malam. Dan kata Syekh Wahbah, pandangan ini bukan boleh direka-reka, bukan goreng-goreng. Ini pandangan daripada nas. Kalam seorang tabi'in ini, kalam Sayyidina Sa'id bin Musayyib ni ada dasarnya, maknanya yang isyak berjemaah dah dapat bahagian. Apatah lagi subuh, apatah lagi dengan tarawih, apatah lagi dengan witir, apakah lagi dengan tadarus, dengan tahajud. InsyaAllah, tuan, semua kita ada bahagian dalam Lailatul Qadar. Sanad yang saya terima ialah baca 41 kali Lailatul surah Al-Qadar ini. Tuan-tuan, baca 41 kali. Bacalah 41 kali tu 15 minit. Kalau tuan-tuan rasa tak baik nak baca 4 harakat, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alf syahr, tanazzalul malaikah. Malaikah tu tak pilihlah, kena 5 lah mak wajib. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang 2 ayat tadi tu, tuan-tuan, apa dia? Wa ma adrak tu dengan inna, kan 4 kan majaz ismu fasil. Tuan-tuan baca 2 pun tak apa, 2 harakat je. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, boleh juga. Sebab tuan-tuan nak kejar baca 41, walaupun afdalnya baca 4 harakat. Berapa jumlah tadi? 41 ulang setiap malam. InsyaAllah berpeluang cerah, berpotensi bertemu malam Al-Qadar. InsyaAllah tak ada siapa yang terkecuali kalangan umat Nabi SAW. Kita ni semuanya berkesempatan, berpeluang untuk bertemu malam Al-Qadar, insya-Allah. Jadi saya kira itulah 2 surah. Jadi Al-Qadar ni nanti masuk sesi kelas, saya tak ulang lagi dah. Ni dah settle lah hari ni. Kan cuma nanti untuk Al-Alaq kita sambung ayat 6 hingga 19. Tuan-tuan yang berminat nak join kelas, kontak orang Sahah.
Kelas ni tertutup sebenarnya, tapi pagi ni saya bermurah hatilah sempena nuzul Quran tuan-tuan untuk kita share ilmu, kita kembangkan lagi kepada tuan-tuan sekalian. InsyaAllah sambung lepas raya esok. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Selamat beramal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Kak Nab dah khatam ke? InsyaAllah. Kak Zaharah Kristal, Kak Yati kita on the way nak khatam. Kak Yati Lembaga Hasil, Kak Yati Khaldun, Kak Yati Ajang Arwah Ajang Abang Ipin. Pagi ni dia nak baca Yasin. Dia dah sampai giliran Yasin tanpa tengok mushaf. Dia nak share tasmi' je dia. Wah, andalah Kak Yati. Okey, Prof Datuk Datin Dr. Zailah Zainuddin. Nanti kita bincang Kak, nak bagi buku tu Kak, buku 40 teknik tu dalam versi moden sikit Kak. InsyaAllah kita jumpa lepas raya nanti. Okay, terima kasih semua. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi